Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlih maju. Maibs menjunjung syiar memaju ummah, salah sila perlih segalanya perlih. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para pendengar, para pembaca, para penyokong kita di mana saja berada. Alhamdulillah pada kali ini kita berada pada satu episod yang sebenarnya sangat hampir dengan bulan di mana kita akan mengerjakan ibadah puasa, dan saya dipahamkan secara tentatifnya dan insya-Allah secara praktiknya pun di pelbagai lokasi di seluruh negara kita dan mungkin di seluruh dunia juga, umat Islam sedang melakukan ru'yatul hilal ataupun melihat anak bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita kata hari apa pun, sama ada esok ataupun lusa, jawapan dia tetaplah kita kena puasa, tak boleh lari pergi ke mana dah. Tapi macam mana pun insya-Allah pada malam ni kita akan melaksanakan satu lagi perbincangan yang diharapkan adalah kita kata dia merupakan perbincangan yang ilmiah, perbincangan yang beradab dan berperlembagaan. Tetapi agak santai, ya. Tetapi digarap dalam rupa bentuk yang dapat lebih membumi, dapat lebih difahami oleh pelbagai lapisan rakyat. Jadi insya-Allah pada kali ini kita memperkatakan tajuk Naungan Raja Perlih di Dewan Undangan Negeri antara adat, undang-undang dan demokrasi. Ya, saya ulang sekali lagi, naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlih di Dewan Undangan Negeri atau DUN antara adat, undang-undang dan demokrasi. Dan bersama-sama dengan saya bukan seorang tapi dua orang ahli panel yang kita amat merindukan mereka lah. Sebab kita kata lama dah mereka tidak beraksi. Di sebelah kanan saya adalah yang berusaha Dr. Mukris Makrus. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Ya, jadi hari ini mengenakan jersey Perlih. Ya, Dan di belakang tu ada di Sulam 09. Jadi kita kata tak apa. tak perih Dan saja. kan perlis saja. Ha. Kita perlis saja. Jadi satu lagi di sebelah kiri saya, seorang lagi anak muda yang senang meningkat naik adalah yang berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Abdul Muttalib. Apa khabar Doktor? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada doktor sebab sudi untuk jemput saya untuk sama-sama pada kali ini. Ya, jadi maksudnya seorang jersey 09, yang ni TM Bintang ni, cuba cerita sikit. Baju ni kalau ikutkan dari hayat dia lah. Ya. Saya ingat saya beli tahun 2004. Okay. Bermaksud baju ni dah berusia 22 tahun lah. Tapi sebab dia jarang-jarang pakai. So kalau kita pakai tu dia nampak macam baru lah tu. Dia tapi, macam terpelihara lagi lah. Masih terpelihara sebab kalau kerap pakai tu saya rasa mungkin logo-logo ni mungkin dah akan tanggai lah. Ya. Tapi bila jarang-jarang pakai tu, so dia terpelihara lah, senang kata. Ya. Tapi maksudnya kalau tuan-tuan ada perempuan perhatikan, persamaan antara tiga-tiga orang daripada kami ini adalah kesemua bertiga-tiga daripada kami ini mengenakan busana atau pakaian yang padanya ada warna bendera negeri Perlih yang terdiri daripada kuning dan biru. Saya pun lagu tu, Dr. Mukris pun lagu tu, Dr. Muhammad Faizal pun lagu tu. Ya, kerana pada malam ni sebenarnya kita membawa suatu hasrat atau satu niat yang mengetengahkan perspektif anak-anak watan, ya. Jadi sekali lagi kalau kita nak tanya balik sajalah kepada pengetahuan kita punya para penonton, pendengar dan juga pembaca, kampung asal Dr. Mukris tang mana? Tapi saya janjilah tak ada orang akan pergi cari dan pergi apa, insya-Allah, kan. Saya anak jati Kampung Surau Utan Aji. Kampung Surau Utan Aji. Kampung tempat di mana kecil sikit daripada masjid. Ya. Namanya Surau di Utan Aji. Yang seorang lagi tuan-tuan mungkin dah tahu tapi kita kata biar dengar daripada mulut dia sendiri. Dr. Muhammad Faizal kampung di mana?
Saya kalau kampung membesar tu di Felda Cuping lah. Felda Cuping. Tapi kalau tempat dilahirkan tu di Bongok Kudung, Simpang 4 Perlis. Betul. Jadi utara pun ada, selatan pun ada. Utara pun ada, selatan pun ada, betul. Saya ni kita kata kampung saya, mak saya belah Kangak, pak saya belah Kangak, saya pun belah Kangak juga, tempat lain-lain. Tapi kita kata begitulah. Pertanyaan berikutnya, Dr. Mukris, undi anda adalah rahsia, tetapi mendaftar sebagai pengundi di parlimen mana dan di DUN mana? Daftar mengundi DUN Tambun Tulang, Okey. Parlimen Arau. Parlimen Arau. P3 dan tak silap saya mungkin N8 begitulah. Ya. Kita kata Tambun Tulang. Kemudian Dr. Muhammad Faizal daftar pengundi di mana? Saya kalau DUN tu di DUN Cuping. Okey. Dan kalau parlimen tu Parlimen Padang Besar lah. Parlimen Padang Besar. Saya sendiri kita kata merupakan pengundi di Parlimen Kangak, dan bagi di peringkat DUN saya mengundi di DUN Senar. Kan? Jadi kita kata, nak abang kata pada malam ini ketiga-tiga orang yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, 2 orang ahli panel, seorang kita kata moderator atau seorang host, ketiga-tiganya adalah merupakan anak negeri Perlis yang beranak di Perlis, kemudian membesar di Perlis, kemudian daftar pengundi juga di Perlis dan juga duduk di Perlis. Cuma tanya kalau kerja di mana tu, yang tu sedih sikit lah kan. Tapi sebenarnya kita kata kita mewakili juga anak-anak Perlis yang memang sebenarnya sangat teringin nak balik berkhidmat di Ketan Negeri sendiri. Tapi apakan daya, yang terdekat yang ada tu kita kata begitulah kan. Dan saya rasa ada ribu anak-anak Perlis terdampak di pelbagai negeri, daripada Kedah sampai ke Sabah, mungkin juga di pelbagai belahan dunia juga. Kerana tak dinafikan beberapa peluang yang terhad dalam kata Perlis, tetapi antara lain kita kata itulah keadaan kita. Jadi sebab itu pada kata malam ini dengan bukan nak membesak diri atau membangga diri, jauh sekali dikatakan asabiyah ataupun kenegerian, perkauman dan sebagainya, kami memang ada sedikit sebanyak merit untuk mengulas sedikit sebanyak tajuk yang digarap pada kata malam ini. Dan apa yang akan diulas ini dia berbeza kerana dia mengetengahkan, sekali lagi mengutarakan perspektif anak-anak negeri, bukan sekadar orang yang duduk di katakan Kuala Lumpur atau Putrajaya yang mengulas perkara ni dalam studio-studio televisyen, atau bukan misalnya orang yang katakan mari duduk di Perlis kemudian dia mengulas dan sebagainya, tapi kami ada kriteria-kriteria yang lebih daripada itu. Jadi itu alhamdulillah kita mukadimah kita panjang sikit lah kita kata host ada cakap lebih sikit, tapi tak apa. Jadi ini antara perkara yang jarang-jarang, banyak-banyak sikit-sikit, jarang-jarang, kadang-kadang, jarang-jarang kita perolehi bila kita berimpun pada kata episod ini. Begitu juga pakaian kita pun jarang-jarang kita bertemu dalam keadaan seperti ini. Tapi itu alhamdulillah, itu adalah pemberian daripada Allah. Satu lagi, kalau tuan-tuan dan perempuan, kita punya episod kali ini diberi nombornya sangat cantik. Dia ada 3 kali 1. 1, 1, 1. 100 episod ke 111 kan. Jadi kita kata insya-Allah mungkin dapat diingat lah. Tapi walau bagaimanapun kita akan pergi kepada tetamu kita yang pertama, yang berusaha Dr. Muhammad Faizal. Episod kali ini bukanlah sebarang episod, malahan ada rentetan peristiwa yang telah berlaku dalam negeri kita yang tercinta ini daripada hujung tahun 2024 membawa kepada tahun ni, hujung tahun 2025 membawa pada tahun ni 2026. Bolehkah Dr. Faizal berkongsikan sedikit sebanyak kronologi tentang apakah perkembangan yang dimaksudkan sehingga kini? Dipersilakan Dr. Muhammad Faizal. Okey, terima kasih pada Dr. Hazman. Okey, kalau kita tengok perkembangan yang berlaku di negeri kita lah. Okey, dalam tempoh kurang daripada 2 bulan ini, yang itu satu peristiwa yang tidak pernah berlaku dalam pentadbiran ataupun dalam sejarah negeri kita, yang mana Menteri Besar itu ditukar dan digantikan dengan Menteri Besar yang baru sebelum tamat tempoh perkhidmatan beliau lah.
Ya. Okey, dan ini yang berlaku di Perlis boleh kata dalam bulan Disember yang lalu. So, Okey. tapi perkara ini kita boleh ramal dan boleh kita jangka sebab apa? Sebab kalau kita tengok kronologi sebagaimana yang Dr. Azman perkatakan tadi, bermula pada Jun 2025 apabila pemilihan parti PAS, okey, PAS mengadakan pemilihan parti yang mana Yang Berhormat Cikgu Syukri iaitu mantan Menteri Besar Perlis, kalau kita tengok yang pertama ialah dia kalah pemilihan jawatan yang dipetuk PAS Kuasaan Arau. Kemudian jawatan beliau juga sebagai Persatuan PAS Perlis juga diganti dengan Ustaz Ahmad Ali. So ini memberi makna ataupun gambaran bahawa pada PRU 16 akan datang, Cikgu Syukri maksudnya dia dah tak ada jawatan penting dalam parti, bermakna jawatan tersebut kemungkinan lah kalau PN menang lagi sekali, dan kemungkinan besar tu Cikgu Syukri takkan menjadi Menteri Besar Perlis lah. Sebab apa? Sebab kita tengok dan kita sedia maklum bahawa apabila parti memenangi pilihan raya, dan kalau kita tengok jawatan tertinggi dalam parti itulah yang akan dilantik sebagai Menteri Besar. Okay, so kalau kat sini kita tengok kapasiti jawatan Cikgu Syukri ni boleh kata tercabar dan juga tak ada jawatan lah, sama ada di peringkat parti dan sebagainya. Okey, tapi benda tu saya tak menjangka bahawa akan berlaku sehingga membawa kepada pertukaran Menteri Besar. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pada 9 Disember, iaitu Cikgu Syukri telah membentangkan Belanjawan Negeri Perlis, dan apabila Cikgu Syukri ni kalau kita tengok daripada tarikh dia digantikan jawatan dia tu dengan tarikh dia membentangkan belanjawan tu, bagi saya seolah-olah macam tak ada apa yang berlaku lah dalam konteks negeri Perlis ni. Dan kalau kita tengok pada ketika itu juga macam keadaan agak harmoni, walaupun kita faham sebab dalam PAS Perlis ni dia ada dua camp, dan saya tak perlu sebutlah camp apa yang wujud, tapi boleh kata ada tim A dan juga tim B lah dalam PAS negeri Perlis ni, dan itu kita sedia maklum. Dan kita tak menjangkakan bahawa perkara ini akan menjadi satu krisis yang membawa kepada krisis yang lebih besar sehingga membawa pertukaran Menteri Besar. Kemudian kalau kita tengok pada 21 Disember 2025, iaitu Ustaz Ahmad Ali, iaitu sebagai Persatuan PAS Perlis, tiba-tiba dia mengeluarkan satu kenyataan ataupun statement iaitu meminta iaitu sama ada ahli parti dan juga kepimpinan seluruh negeri Perlis lah memberi sokongan kepada Menteri Besar Perlis. Dan kalau kita tengok kita sebagai rakyat biasa pun tertanya-tanya jugalah pasal apa tiba-tiba saja Persatuan PAS Perlis ni meminta semua ahli lah dan juga kepimpinan memberi sokongan kepada Cikgu Syukri supaya tak berlaku perubahan lah ataupun dijatuhkan lah dalam ayat yang lagi mudah kita faham. Jadi kita pun macam agak heran, maksudnya satu isyarat secara dalaman tu telah dihantar dan benda ni telah diluahkan kepada awam lah. Okey, dan akhirnya pada 22 hari bulan, iaitu selang saja sehari, dan kita tengoklah satu statement yang agak menggemparkan, bukan saja di peringkat negeri Perlis, malah seluruh negara juga agak terkejut dengan apa yang berlaku, yang mana 5 ahli bersatu dan juga 3 ahli PAS, iaitu PAS daripada kawasan Cuping, iaitu kawasan Seri Seniri, kawasan Bintung dan juga Guan Sanji, menyatakan pendirian bahawa mereka menarik sokongan lah kepada pentadbiran Cikgu Syukri, maafkan saya, Cikgu Syukri. So ini bermaksud daripada 15 kerusi, PAS ada 9 kerusi, PKR 1 kerusi dan juga Bersatu ada 5 kerusi. Ini bermaksud bahawa apabila 3 daripada PAS tarik sokongan, maksudnya PAS hanya tinggal 6 kerusi. So 6 dengan 5 hanya ada satu majoriti je lah kalau nak dibandingkan kerusi PAS dengan kerusi Bersatu. Selepas itu kalau kita tengok juga pada 25 hari bulan, Cikgu Syukri telah membuat satu statement lah, iaitu beliau telah melepaskan jawatan beliau sebagai Menteri Besar Perlis. Dan ini kita telah jangka. Sebab apa? Apabila berlaku penarikan sokongan kepada Cikgu Ramli, Cikgu Syukri, maafkan saya lagi sekali, Cikgu Syukri, Cikgu Syukri hanya ada 2 pilihan saja, iaitu sama ada melepaskan jawatan ataupun membubarkan DUN. So saya rasa kalau dalam situasi tersebut, untuk nak memudahkan atau tak merumitkan lagi keadaan, bagi saya secara terhormatnya ialah melepaskan jawatan lah. Sebab kita faham kalau nak membubarkan DUN, satu Perlis terpaksa melakukan pilihan raya semula, dan saya rasa benda ni agak sukar. Sebab apa? Sukar tu dari segi kos lah, untuk kita nak buat satu pilihan raya baru pula. Lagipun kalau kita tengok dari segi tempoh masa, kita kurang daripada 2 tahun kita nak menghadapi pula PRU 2016. Okey. Kemudian akhirnya 8 Disember
Adun Kuala Perlis iaitu Yang Berhormat Abu Bakar Hamzah telah mengambil sumpah lah sebagai Menteri Besar Perlis yang baru. So ini bermaksud dalam tempoh hanya kurang seminggu krisis ini berlaku dan kita pun telah mendapat jawapan lah apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki. Maksudnya kita yang dikehendaki itu ialah perubahan kepimpinan iaitu daripada Menteri Besar iaitu Cikgu Syukri dan juga akhirnya kita digantikan dengan YB Abu Bakar Hamzah sebagai Menteri Besar Perlis yang baru. Okey. Jadi itu antara lain kronologi lah Ya, kronologi sedikit kepada sebanyak lah. peristiwa-peristiwa atau insiden yang kita berlaku yang memang bersejarah lah. Dan sekali lagi kita kata bila kata rancangan kita disokong oleh Mak Ips, bukan bererti Mak Ips ini dia sekarang berpolitik atau partisan dan sebagainya. Memang kita kata Mak Ips ini dia mementingkan rakyat. Jadi apa yang kita buat dalam episod ni adalah sebenarnya untuk memandaikan rakyat, untuk memberikan pendedahan dan perspektif dan sudut pandang kepada rakyat. Tetapi Dr. Faizal sebagai saintis politik, sebagai orang yang dilatih dalam kata political science misalnya, memang kita kata dia kena menganalisis keadaan itu. Bukan bermakna bila sebut kita begini ni bererti dia macam tak mau sokong Cikgu Syukri lah, tak mau ni lah, apa benda sebagainya. Bukan. Cuma kita kata ia adalah analisis, Doktor noh. Ya, so dia satu lagi sebab ya. Perkara ni bagi saya barulah bagi untuk orang Perlis. Sebab apa, kita tak pernah menghadapi situasi sebegini. Dan kalau kita tengok sebelum ni mungkin kita pernah ataupun kita mungkin boleh belajar ataupun pernah melihat lah pengalaman seperti negeri Perak misalnya. Kalau zaman Datuk Seri Nizar dulu digantikan dengan Datuk Seri Zamri. Okey, maksudnya Menteri Besar tu tak habis penggal, kemudian berlaku pertukaran kepimpinan. Begitu juga ketika Datuk Seri Faizal Azumu menjadi Menteri Besar Perak, kemudian diganti dengan Menteri Besar yang baru daripada Barisan Nasional. Kemudian Kedah pun pernah melalui situasi yang sama. Tapi bila perkara ini berlaku di negeri Perlis, semua pihak pun tertanya-tanya jugalah. Sebab apa? Selalu kalau digantikan tu maksudnya daripada satu parti kepada parti yang lain. Maksudnya dari saya macam contoh, kalau di negeri Perak tu daripada Bersatu, kemudian diganti dengan Barisan Nasional. Kemudian kalau di Kedah itu daripada Bersatu, kemudian diganti juga kepada Barisan Nasional. Tapi kalau di Perlis ni daripada Pakatan Perikatan Nasional, iaitu cumanya yang berbeza daripada PAS kepada Bersatu. Kemudian bagi saya ini satu pengalaman barulah kepada rakyat Perlis. Walaupun satu pengalaman baru, saya harap ini satu pengalaman baru tapi yang tak akhir. Sebab apa? Sebab kita tak mahu perkara ini menjadi trend ataupun orang kata peristiwa yang berulang lah. Sebab apa? Dalam tempoh seminggu ni boleh kata Perlis menjadi tumpuan lah. Tumpuan media tu pertamanya sebab semua pihak tertanya-tanya. Satu question yang saling ditanya ialah what's next? Maksudnya selepas ni apa? Selepas ni apa? Dan kalau kita tengok walaupun telah dilantik Menteri Besar yang baru dan Raja pun telah membuat titah supaya setiap parti ni supaya orang kata cool down lah. Okey, tapi dan kita tengok reaksi daripada PAS pun agak berbeza. Sebab apa? Kita menjangkakan PAS boleh terima keadaan semasa walaupun mereka di bawah satu pakatan, tapi PAS mengambil satu keputusan lah, iaitu tidak menyertai lah mana-mana jawatan EXCO dalam kepimpinan jawatan yang terbaru lah. Okey. Demikianlah kita kata semangat seorang anak muda. Di antara tiga-tiga yang duduk di hadapan tuan-tuan dan perempuan ni, sebenarnya yang paling tak muda ni adalah saya. Kan? Pingat emas paling muda adalah Dr. Faizal, diikuti oleh Dr. Mukris pingat perak. Kan? Jadi sekarang ni kita kata kita kena bagi peluang kepada orang lain sama, no? Dr. Muhammad Faizal. Jadi kita nak pergi kepada perspektif undang-undang pula. Perspektif lawyer. Kan? Bila disebut naungan raja, bagaimanakah kita memahami naungan raja tu dalam konteks Perlembagaan Perlis yang dikurniakan namanya sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948. Saya persilakan pakar undang-undang kita, Dr. Mukris. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang panel, Dr. Faizal, pengerusi kita, Dr. Azman, dan seterusnya kepada semua yang penonton-penonton. Sebelum saya menjawab soalan yang cukup menarik daripada moderator, tadi disentuh
tamunya saya ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi saya rasa ini kali ketiga ya, Betul. saya dijemput ke program yang bagi saya cukup bermakna sebagai orang Perlis. Kita bersama-sama berbicarakan tentang perkara penting yang berkait dengan negeri yang kita yang cinta ni, yang Ya. tercinta ni. Macam kadang-kadang ni saya lihat contoh bila kita sebut kenegaraan, orang tak pandang apa. Maksudnya orang nampak secara positif. Betul. Negara sifat ilmu kenegaraan, kita ada akademi kenegaraan. Okey. Tapi yang menghairankan bila kita bercakap, bila orang sebut kenegerian, dia ada nuansa negatif. Ya. Padahal bila kita bercakap berkaitan dengan negeri itu, sebenarnya kita berbicarakan tentang identiti kita, Ya. budaya kita, akar kita, masyarakat kita. Jadi saya rasa ini antara mindset yang kita perlu ubah lah. Ya. Bila sebut kenegerian, tidak semestinya itu satu yang negatif yang patut kita elak. Tapi patut kita bicarakan, kita sembang sama-sama agar generasi itu nampak ini sebenarnya benda yang wajar kita wacanakan Ya. secara berterusan. Betul. Satu kupasan yang menarik juga daripada Dr. Faizal berkaitan dengan situasi politik yang melanda negeri kita. Ada kebaikan, ada keburukannya juga. Pastinya dalam setiap peristiwa itu ada pengajaran yang kita boleh ambil iktibar. Cumanya sebagai orang undang-undang ini, dia sama adalah juga kalau kita tanya orang agama, apabila ada pertikaian kita nak buat apa. Ya. Bagi orang undang-undang, apabila ada pertikaian, kita kembali kepada perlembagaan. Betul. Kita kembali kepada Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis 1948 yang berdawai, yang dimasyhurkan, yang dikurniakan oleh ketika itu oleh almarhum Tuanku Said Putra. Betul. Jamalul Lail. Jamalul Lail. Jadi bila sebut sebagai naungan raja itu, yang pertama itu adalah raja, maksudnya sebagai payung kedaulatan itu sendiri. Ya. Yang bila mana dikurniakan perlembagaan bertulis. Ini sebuah negeri yang moden, mesti ada perlembagaan bertulis. Yang mana itu satu yang menggariskan secara jelas pengasingan kuasa dan sebagainya. Dan di situ jugalah satu bentuk yang kita namakan naungan raja tu. Rakyat nampak peranan raja. Rakyat nampak peranan wakil-wakil rakyat. Di situ juga dimasukkan juga peranan mahkamah juga dalam mentafsir perlembagaan itu sendiri, dan juga majlis-majlis yang dibentuk melalui oleh perlembagaan. Di situ ada 3 benda yang saya rasa perlu kita garis bawah, perlu kita tekankan. Yang pertama, kalau kita tengok dalam perlembagaan itu sendiri, dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis itu, kalau kita tengok kepada perkara 36 misalnya, berkaitan dengan kekuasaan perintahan. Dia punya istilah lama dia tu. Kita jarang dah pakai, even dalam statut undang-undang pun kita dah tak pakai. Tapi kalau kita tengok balik tengok translation dia, English dia tu executive authority. Executive authority ataupun kuasa eksekutif. Kita duk faham kuasa eksekutif tu duduk ada pada menteri besar, pada exco. Tidak semestinya begitu. Dalam Undang-Undang Tubuh Negeri kata executive authority vested pada raja pemerintah. Cuma executive functions, pekerjaan kekuasaan diserahkan ataupun kalau English dia conferred. Dia beza vested dengan conferred ni. Vested ni maksudnya dia ada authority, memang dia punya. Dia kuasa dia. Betul. Kalau vested, jadi itu pada raja pemerintah. Boleh semak nanti kod-kod free ke, tengok perkara 36. Dia sebut kekuasaan perintahan terserahlah kepada raja pemerintah, tetapi pekerjaan perintahan, maksudnya executive functions, itu conferred, dikurniakan kepada itulah kerajaan yang diketuai oleh Menteri Besar. Okey. Oleh Jadi macam dikurniakan. Maknanya bagi pihak raja, maka eksekutif yang diwakili oleh Ketua Menteri Besar dan juga Dewan Undangan Negeri ini
menjalankan Ya, tugas mentadbir negeri. menjalankan fungsi eksekutif itu. Okey. Punca kuasa dia masih lagi kepada raja pemerintah. Ya. Sebab itu kalau tengok 36, kalau tak silap saya subsection 2 tu, dia tulis itu bolehlah menggunakan kerajaan raja. Maksudnya nama tu macam kita Okey. kalau kerajaan persekutuan dia guna kerajaan Seri Paduka Baginda. Ya. Yang ni boleh digunakan. Ataupun dalam envelope urusan Ya. Seri Paduka Baginda, Ya. ataupun yang ni urusan dulu Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Betul. Maksudnya okey. boleh sebab apa? Sebab punca kuasa dia daripada raja pemerintah. Okey. Itu dari situ kita kena jelas kita punya pemahaman awal. Punca kuasa daripada mana adanya menteri besar, adanya wakil-wakil rakyat, adanya exco itu. Okey. Itu punca kuasa dia. Jadi sebab bukan apa apabila kita bercakap tentang politik ini. Jadi kadang-kadang kita duk nampak apabila sebab masyarakat kita membaca di media sosial dan sebagainya, dia nampak yang memutuskan untuk ni itu adalah orang politik. Tidak. Tidak. Ya. Perlembagaan kita, undang-undang tubuh dengan jelas kata punca kuasa melantik dan sebagainya itu ada pada Tuanku Raja. Ya. Kemudian yang sesungguhnya bila kita sebut naungan raja, ada perkara yang penting juga adalah berkaitan Tuanku Raja ataupun pihak istana Tuanku Raja sebagai ketua agama. Itu boleh tengoklah dalam perkara 6 ataupun dalam perkara 6 tu dia sebut di mana kalau kita tengok juga dibaca bersama dengan perkara seingat saya 41 ke berapa Okey. dia ada menunjukkan bahawa dalam menjalankan tugas sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu, Tuanku Raja ada kuasa prerogatif, maksudnya kuasa yang hampir mutlak. Kuasa budi bicara yang luas. Yang cukup besar. Dia bukan kuasa budi bicara yang biasa-biasa tu. Sebab kalau kita tengok nanti kalau sempat dia kalau dalam perlembagaan tu dia guna istilah timbang tilik. Okey. Dia guna istilah timbang tilik. Dia tak guna budi bicara. Dia guna nak menunjukkan bahawa tuanku besar lagi. Besar. Dan dia dalam kelompok yang mana kuasa untuk Tuanku Raja menolak permohonan untuk bubar DUN. Ya. Maksudnya dalam bab tu itu hak kuasa budi bicara besar yang ada pada Tuanku Raja. Ya. Dan ini sukar dicabar di mahkamah, kata orang nak pergi question kat mahkamah ni. Tak, sebab ini prerogatif raja. Ya. Dan itu salah satu bentuk naungan raja berkaitan dengan agama dalam menjalankan tugas. Sebab itu kalau kita tengok dalam pengurusan kita, majlis ini dia walaupun kita ada exco agama masih lagi dalam persoalan agama itu masih pada majlis. Betul. Begitu juga bila kita sebut naungan raja juga adalah kalau kita tengok seingat saya perkara 72 macam tu. Tuanku Raja pemerintah sebab dia sebut dia punya term dia bagi saya sangat tegas, tertanggunglah kewajipan untuk memelihara hak orang Melayu dan hak yang hak sah bangsa lain yang sah. Itu kat situ memang itu jelas menunjukkan bahawa naungan raja dalam hal ni menjaga hak-hak orang Melayu dan juga hak-hak bangsa-bangsa yang sah, hak bangsa lain yang sah. Ini sebenarnya pada raja pemerintah. Walaupun kita ingat macam ni macam kuasa eksekutif. Tak. Perlembagaan jelas dengan jelas berkaitan dengan. Sebab itu dalam pertimbangan pelantikan, exco, pelantikan, semua ini antara benda-benda yang saya percaya istana ambil perhatian. Sebab itu adalah tanggungjawab besar dia. Betul. Yang menjadi menaungi rakyat di Polis ini. Jadi saya rasa 3 perkara tu saya rasa cukup sebab kita nampak dalam persoalan politik ke, dalam persoalan dasar kerajaan ke, 3 benda ini adalah mencerminkan naungan raja. Yang pertama dalam punca kuasa eksekutif, dalam mentadbir dan sebagainya. Yang kedua sebagai ketua agama, ini kuasa budi bicara besar yang ada pada raja dalam menjalankan tugas dia sebagai ketua agama. Sebab itu akan timbul tentang persoalan pelantikan dan sebagainya. Dan juga yang ketiga dalam memelihara hak sama ada orang Melayu ataupun hak bangsa-bangsa lain secara sah yang diiktiraf oleh perlembagaan. Kalau tengok kat situ juga di bawah tu disebut juga mesti dilayan secara adil pegawai-pegawai awam. Jadi ini saya percaya sebagai permulaan bila kita bincang tentang politik atau sebagainya, kita kembali kepada dasar ini, kita tengok melalui lensa perspektif perlembagaan itu sendiri.
Jadi demikianlah panggung kita dibuka. Yang tadi pertama oleh kata pakar sains politik kita dan kali ini oleh pakar undang-undang kita. Jadi insya-Allah sebenarnya apa yang saya faham Perlis ni dia tak kurang daripada anak-anak negeri dia yang merupakan golongan intelijensia, yang merupakan golongan pakar dalam pelbagai bidang. Cuma kita berkesempatan untuk jumpa tak jumpa, dan balik ke tak dan balik ke, kita kata macam tu lah. Tapi insya-Allah kita harap inilah yang cuba dilakukan oleh Salasila Perlis dengan menjemput pelbagai juga anak-anak Perlis datang berkongsi ilmu dan kepakaran dan pengalaman dalam pelbagai episod yang ada lah. Tetapi seperti mana biasa, tugas Salasila Perlis ni juga adalah untuk dia mengendengahkan atau menghidupkan dialek Melayu Perlis. Pada kali ini kita telah memilih satu perkataan yang memang ada dalam kamus dialek Perlis, dan perkataan tersebut adalah satu perkataan dengan izin dia adalah perkataan yang arkaik. Maknanya perkataan yang sangat lama, macam perkataan purba juga. Ya, ia berbunyi gadai ataupun kadang-kadang disebut juga sebagai tembak. Gadai ini ejaannya GADAIH. GADAIH berarti dia membuat sokongan, mengkembangkan sesuatu atau menopang sesuatu, menongkat sesuatu, menyandang sesuatu, menyangkut sesuatu supaya tidak roboh atau tidak runtuh atau tidak apa. Itu adalah gadai. Maka gadai ini juga bermakna sokongan. Kan? Dan mungkin kita kata pada malam ni banyak dalam konteks perbincangan malam ni, gadai itu dia juga banyak merujuk kepada sokongan-sokongan politik lah. Dan seperti mana biasa, saya akan jemput ahli-ahli panel kita ni untuk memberikan contoh ayat mereka dan juga terjemahan. Tapi macam biasa, saya rasa saya mula dululah. Kan? Nanti bila nak mula tu nanti pilih. Kita kata yang pingat emas ke pingat perak mula dulu kan. Okey, baik. Ayat daripada saya lebih kurang dengan perkataan gadai ni adalah disebut kata apabila adun-adun ni menggadai menteri besar yang law ni, maka bolehlah dibentuk kerajaan yang memerintah negeri. Ya, sebagai contoh ataupun terjemahannya adalah apabila adun-adun ini menyokong menteri besar yang ada sekarang, maka dapatlah dibentuk kerajaan untuk memerintah negeri. Jadi itu contoh macam mana perkataan gadai itu diguna, walaupun diakui memang sangat sikit pihak yang masih menggunakan perkataan ni. Jadi kita balik kepada tetamu-tetamu kita. Siapa nak mula dulu? Saya cuba dulu Dr. Sena. Sila Dr. Faizal. Okay. Kita kalau nak jadi YB ni, kena ada orang duk gadah. Kalau tak ada siapa nak gadah ni, payahlah nak menang. Terjemahan bahasa RTM? Kalau nak jadi seorang calon pilihan raya tu, kita mestilah mendapat sokongan daripada semua orang lah. Sebab kalau sokongan ni lah yang menyebabkan kita ada potensi lah untuk menang. Betul. Sungguh. Kalau Dr. Mukris? Saya cubalah noh. Sebab saya sendiri tak pernah duk pakai benda ni. Itu kita menunjukkan Dr. Mukris masih muda terang-terang. Kan? Simple je, saya cuba tengok. Gadah benda yang betul, pangkah benda yang salah. Tu dia. Kita kata maksudnya terjemahan bahasa RTM-nya sokong benda yang betul, benda yang benar, perkara yang benar. Apa kita kata? Cantas. Benda yang salah lah. Tu dia membujuk lalu melintang patah prinsip undang-undang kan. Tapi tak apa. Kita kata yang tu sebab tu episod ni kita jalankan sebelum bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita semua nak banyak beribadat, nak minta ampun, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala di atas kekurangan kita, lidah-lidah kita dan sebagainya. Maka kita kata tak apa. Malam ni kita sudah siap-siap. Okey, jadi soalan kita yang berikut kepada Dr. Muhammad Faizal adalah, kalau dinaungi oleh Raja Perlis yang berdaulat, bagaimanakah proses demokrasi ini dia dapat
bersinergi atau berharmoni dengan institusi raja. Sedangkan kita kata demokrasi ataupun parlimen atau dewan undangan ni dia mementingkan kuasa rakyat. Satu lagi adalah kuasa raja. Jadi saya persilakan Dr. Faizal. Okey, terima kasih pada Dr. Azman atas persoalan tadi. Okey, dia ada dua premis lah. Sebab apa? Yang pertama tentang rakyat dan yang kedua tentang raja. Okey, so saya nak pergi dulu kepada rakyat lah. Okey, sebab apa? Rakyat ni sebagai sumber mandat demokrasi. Dan melalui demokrasi inilah yang kita menjalankan pilihan raya. Dan dalam pilihan raya ni kita nak memilih lah calon yang mewakili kita. So ini dari satu pihak, iaitu pihak rakyat lah. Ya. Okey, yang kedua ialah sebagai institusi raja. Okey, raja ni sebagai payung perlembagaan dan bukan pemain politik. Ya. So bila kita cakap raja ni sebagai bukan pemain politik ni, kita faham sikap raja lah, iaitu tentang berkecuali daripada apa-apa unsur-unsur politik. Kemudian sebagai ketua negeri dan juga lambang perpaduan rakyat negeri Perlis ini sendiri. Ya. Kemudian raja juga satu, orang kata apa, peranan dia yang paling penting sebagai penjaga perlembagaan negeri dan juga adat Melayu negeri Perlis lah. Ya. Okey. Jadi dia ada satu rakyat dan juga satu lagi institusi raja lah. Okey. Tapi bila kita nak kata bersinergi ni, maksudnya sebagai satu titik pertemuan lah. Betul. Di antara rakyat dan juga raja tu di mana kalau dalam proses pilihan raya ni. Okey, yang pertama apabila rakyat tu memberi mandat lah. Mandat ni maksudnya kepada calon lah yang dia pilih melalui proses pilihan raya. Dan kemudian apabila unsur raja tu dia mula bersinergi tu, yang pertama ketika proses pelantikan menteri besar lah. Ya. Okey. So apabila kita ada proses pelantikan menteri besar, dan sinilah peranan raja mula orang kata memainkan peranan dia lah. Ya. Okey. Sebab apa? Proses pelantikan menteri besar ni walaupun kita faham dan saya rasa mungkin Dr. Mukris boleh tafsirkan ataupun menjelaskan dengan lebih lanjut sebab bidang perlembagaan ni bidang beliau. Okey. So apa? Untuk melantik menteri besar ni dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis, salah satu syarat yang diminta lah, iaitu menteri besar ni mestilah datang daripada parti yang memperoleh majoriti dalam Dewan Undangan Negeri. Okey, itu satu. Tapi itu bersifat formal lah, maksudnya kalau clear, dalam keadaan clear tu Sultan Raja boleh melantik sebegitulah. Tetapi dalam peristiwa negeri Perlis ni ada beberapa kali peristiwa yang mana calon tu tak diperkenankan dan minta digantikan dengan calon yang lain. Okey, itu peranan raja. Kemudian pada masa yang sama juga sebelum proses pilihan raya, peranan raja juga bersinergi ni apabila menteri besar ni salah satu prosedur untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri, iaitu menteri besar ni mestilah bertemu dengan raja untuk memohon perkenan membubarkan DUN Dewan Undangan Negeri, barulah proses pilihan raya itu boleh berjalan seperti mana yang diperuntukkan oleh perlembagaan lah. Kemudian dalam proses melantik menteri besar juga. Okey. Ini saya nak kaitkan lah antara sinergi dan antara rakyat dan juga raja. Okey. Kuasa raja itu dia akan lagi dominan apabila berlaku satu konflik ataupun kekaburan, yang mana maksudnya kekaburan tu ataupun konflik kekaburan ni maksudnya berlaku satu keadaan yang mana tidak stabil. Inilah yang membawa kepada keadaan kalau dalam term rakyat marhain dalam konteks negeri Perlis yang kita guna pakai dalam tempoh konflik lah, yang kita kata ni kata campur tangan lah. Okay. Tapi dia sebenarnya bukan campur tangan, sebab kalau campur tangan ni menentukan kepentingan politik, itu kita panggil campur tangan. Tapi dalam konteks institusi beraja, dia bukannya campur tangan, tetapi dia lebih kepada naungan. Naungan ni dia memastikan mandat itu berjalan sebagaimana diminta ataupun memenuhi tuntutan perlembagaan. Kemudian proses itu mestilah beradab dan juga tertib dan juga tidak berlaku kekacauan. Inilah yang diperlukan orang kata campur tangan daripada golongan daripada institusi istana. Sebab kalau benda ni dibiarkan, cuba bayangkan kalau konflik Menteri Besar Perlis ni dibiarkan berlarutan. Saya rasa mungkin benda ni berpanjangan, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, dan sampai hari ini pun kita masih lagi belum selesai. Dan inilah peranan institusi beraja dalam negeri kita, iaitu untuk menyelesaikan masalah dan juga kekaburan dan juga konflik yang berlaku. Okey. So saya rasa inilah yang dipanggil antara hubungan sinergi lah di antara rakyat dan juga raja. Ya, jadi
InsyaAllah kita kata apa semakin lama semakin panas. Walaupun kita kata sekitar kita ni ada aircon dan juga sebagainya, tapi insyaAllah kita kata dia apa, tak cukup aircon kita buka kipas pula. Kan. Jadi siang kita dalam Perlis ni panas. Mungkin bagi setengah-setengah pihak suasana politik pun kita kata memanas juga kan. Tapi itulah kerja-kerja kawan-kawan kita ni kerjanya macam lain ya. Tapi tak apa. Kalau saya nak pergi kepada Dr. Mukris pula, misalnya dalam perspektif undang-undang ada satu istilah apa yang dikatakan rule of law. Ada pihak yang cuba nak terjemah dia sebagai negara hukum. Saya tak pasti sama ada betul atau tidak. Tapi maksudnya bagaimanakah kedudukan Raja Perlis dijamin oleh undang-undang agar selari dengan prinsip rule of law pada masa yang sama tanpa menjejaskan institusi legislatif yang dipilih menerusi peti undi setiap 5 tahun sekali. Jadi macam mana kita nak urai itu? Saya persilakan Dr. Mukris. Okey, baik. Terima kasih Yang Bahagia Dr. Azman. Rule of law ni satu prinsip yang merupakan teras kepada demokrasi lah juga. Ya. Ya. Dan bahkan dalam negara kita pun sebenarnya secara bahasa suratnya Ya. diterjemah sebagai kedaulatan undang-undang. Okey, dalam rukun negara. Dalam rukun negara. Yang keempat. Ya. Okey. Kedaulatan. Cuma kadang-kadang ni bila orang dengar kedaulatan undang-undang ni, orang nampak undang-undang itu tinggi. Ya. Tapi apa yang dimaksudkan kat situ adalah rule of law itu. Okey. Bukan maksudnya semata-mata undang-undang saja, Ya. tetapi rule of law, di mana undang-undang pun dia ada tertib dia, yang mana yang tinggi perlembagaannya dan sebagainya. Okey. Antara prinsip yang turut diasaskan berdasarkan rule of law, tak ada siapa yang lebih tinggi daripada undang-undang, itu pun rule of law. Ya. Jadi rule of law ini dalam konteks kita dalam negeri Perlis ini, satu yang cukup penting yang macam saya sebut awal tadi adalah dengan wujudnya perlembagaan. Okey. Kenapa? Pertama, kerana perlembagaan itu menggariskan pengasingan kuasa yang jelas. Ya. Perlembagaan itu kita dalam perlembagaan itu dia ada cerita kuasa eksekutifnya dalam menjalankan fungsi raja pemerintah, kehakimannya, dan juga adanya kuasa exco eksekutif itu. Okey. Dan juga selain itu ada pegawai keuangannya. Betul. Itu semua ada diceritakan dalam. Itu bila mana kita ada pengasingan yang jelas, di sana akan adanya check and balance juga. Betul. Seimbang dan imbang. Betul. Sebab itu kalau tengok ada dalam satu perkara yang disebut, satu hal yang disebut dalam perlembagaan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis 1948 itu tentang kuasa mahkamah dalam menafsirkan perkara-perkara dalam perlembagaan. Okey. Maksudnya kalau ada bertikai, ada orang berselisih faham, okey, maksudnya perlembagaan ni dalam perkara ni undang-undang tubuh ni maksud dia ni. Si belah sini pula kata macam ni. Ya. Boleh pergi ke mahkamah, mahkamah ada diiktiraf sebagai mahkamah tinggi sebenarnya. Ya. Dia tak perlu pergi sampai persekutuan. Betul. Ada kuasa untuk menafsirkan. Ya. Jadi pihak yang bertikai itu, even walaupun katakan dia tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh istana sekalipun, Ya. boleh bawa kepada mahkamah. Ya. Sebenarnya boleh. Ya. Cuma nanti mahkamah akan tengoklah Ya. dari sudut asasnya. Jadi kat situ adanya semak dan imbang. Ya. Rule of law, semak dan imbang itu cukup berkaitan lah. Betul. Itu dari sudut wujudnya perlembagaan, wujudnya undang-undang tubuh negeri Perlis itu 1948 itu adanya pengasingan yang kuasa yang jelas menunjukkan adanya rule of law. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dari sudut kejelasan perlembagaan itu sendiri juga. Okey. Clarity. Sebab rule of law ini antara yang ditekankan adalah clarity and consistency. Kejelasan, maksudnya peruntukan tu jelas. Okey. Kuasa siapa punya. Maksudnya possibility, kemungkinan untuk bertikai itu sebenarnya tak banyak pun. Sebenarnya sebab bila kita baca, orang awam pun sepatutnya taklah susah sangat nak faham. Betul. Kan? Itu jelas. Yang kedua tentang konsistensi atau ketekalan, ataupun maksudnya bila berlaku krisis ni yang sebiji macam ni pun, itulah undang-undangnya, begitulah penafsirannya, begitulah pemakaiannya. 10 tahun lagi begitulah selagi mana perlembagaan itu tidak berubah. Maksudnya walaupun melibatkan siapa pun, Betul. parti ni ke, parti B ke kan, macam dulu parti lain memerintah.
pakai perlembagaan yang sama, Ya. tetap pemakaian yang sama, penguatkuasaan yang sama, mahkamah akan ni yang sama. Maksudnya dia akan kekal walaupun mai parti lain memerintah pun sama juga prinsip dia. Kalau kata kuasa raja untuk lantik menteri besar, perkara berapa, perkara itulah juga dipakai kepada mana-mana parti. Dia tak ada mai parti ni kita pakai perkara lain, tak ada. Ya. Itulah rule of law-nya, maksudnya jelas kat situ konsistensi dari sudut pemakaiannya. Jadi dari sudut itu kita nampak pentingnya dalam konteks kita ini, rule of law yang pertama dalam dia menggariskan kuasa seimbang dan juga dari sudut pemakaian yang jelas. Dan bagi kuasa, bagaimana sebab tadi Dr. Faizal dah sebut tentang demokrasi di mana dia bersifat memberi kuasa, mandat itu datang daripada rakyat. Perlembagaan menyatakan dengan jelas macam mana rakyat yang diangkat untuk menjadi pemimpin. Perlembagaan juga menceritakan prosedur yang jelas macam mana juga raja yang ditabalkan menjadi raja. Kan? Kat situ, jelas kat situ. Maksudnya kalau dia tak ada main undang-undang suka hati. Kan? Kalau tengok di situ memang kalau saudara-saudari penonton sekalian tengok kepada perlembagaan kita tu, sebahagian awal tu memang prosedur tentang pelantikan, pertabalan raja, kalau waris tak ada macam mana, semua tu jelas. Maksudnya termaktub. Maksudnya takkan berlaku nanti tiba-tiba ada main daripada mana tiba mengaku ke apa ke. Tak, kat situlah dia menjamin satu rule of law tu. Satu lagi keamanan, ketenteraman dari sudut kelestarian perlis itu sendiri. Kestabilan. Politik, sama ada politik yang melibatkan dalam konteks istana dan juga politik yang melibatkan rakyat. Kat situ, sebab tu balik kepada apa yang saya kata tadi, mana pun kita kena tengok balik undang-undang tu, kembali kepada perlembagaan. Perlembagaan negeri kita lah. Betul. Yang kita sayangi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita mungkin rasa lain macam sebab kita jarang mendengar perbincangan seperti ini. Dan kadang-kadang ada hasrat di hati yang kita terbuku nak membincangkan, nak mewacanakan. Kita ahli-ahli akademik akan rasa macam kalau aku cakap benda ni kata macam syok sendiri ke tak? Contohnya kan. Jadi kadang-kadang kita mungkin ada sedikit sebanyak peluang atau forum atau platform di peringkat akar umbi, tetapi dia sedikit was-was itu ada. Tapi kita kata walaupun berat macam mana pun, kita wacanakan juga pada kita malam ini sebagai paling kurang kita bermulalah ke arah membina sebuah negeri yang kita kata bertamadun, berperlembagaan dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi segmen yang kita angkat dalam setiap episod, namanya Ambik Perawa, iaitu dalam segmen Ambik Kata Perawa ni kita nak mendengarkan bagaimana kedudukan kekuasaan raja dan sebagainya dan juga rakyat pada hari ini, dan sistem demokrasi dan Dewan Undangan Negeri ini adalah sebenarnya berkaitan dengan adat istiadat Melayu. Sebab disebut Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu perleh. Kan? Jadi maknanya bagaimanakah adat istiadat Melayu itu berkaitan dengan pemerintahan, dengan kesinambungan pemerintahan beraja yang diamalkan, termasuk juga dalam institusi istana atau raja itu nak menghadapi demokrasi dan Dewan Undangan Negeri dan juga sebagainya. Jadi saya memohon untuk mengangkat sebuah kitab ni pun dia, kita kata silap-silap kalau kita tengok daripada jauh tu nampak macam Quran. Tapi dia bukan Quran lah, kan. Ini nama kitabnya adalah Sulalatus Salatin, ataupun diterjemahkan tu mengikut macam-macam pihak yang mentransliterasinya. Ada yang menyebut Petuturan Raja-Raja, ada yang menyebut Peteturun Segala Raja-Raja. Kemudian marilah kita kata orientalis seperti Winstead menamakan dia sebagai sejarah Melayu dan sebagainya. Maka sebagai orang Melayu yang mengamalkan adat istiadat Melayu, lebih tepat lagi disebut adat Temenggung, maka kita kata antara lain Sulalatus Salatin ni dia ada menyenaraikan tentang adat raja dengan rakyat dan rakyat kepada raja. Kan? Jadi kita kata saya mohon untuk membaca beberapa muka daripada buku ini, suatu peristiwa
yang kalau dia betul-betul berlaku, ia dianggap telah berlaku sangat lama dulu, mungkin dah ribu-ribu tahun, kalaupun bukan lebih daripada 700-800 tahun yang lalu, iaitu khususnya apabila berlaku suatu perjanjian. Suatu mungkin dengan izin kita boleh kata the gentleman's agreement antara pemerintah dengan rakyat, antara Sangsa Purba atau disebut juga Sri Tribuana dengan seorang pembesar yang mewakili rakyat bernama Demang Lebak Daun. Kan? Jadi saya mohon untuk membaca, tuan-tuan sabarlah dengan saya. No? Okey. Dia kata, adapun Demang Lebar Daun lah yang pertama punya bahasa yang dipertuan dan patik. Maka disebutkan asal perkataan yang dipertuan dan asal perkataan patik ini mari daripada persetiaan antara dua-dua orang tokoh yang disebutkan dalam Sulalatus Salatin ini. Okey, dia sebutkan kata macam tu. Maka titah sang Supraba, apa janji yang kehendak oleh bapaku itu? Maka sembah Demang Lebar Daun, adapun tuanku, segala anak cucu patik sedia jadi hamba ke bawah duli yang dipertuan. Hendaklah ia perbaiki oleh anak cucu tuanku. Syahdan jika ia berdosa sebesar-besar dosa pun jangan difadihatkan, iaitu jangan dihinakan, ditindas, dinista dengan kata-kata jahat. Jikalau besar dosanya, dibunuh. Itu pun jikalau patut pada hukum syarak. Maka titah Sangsa Purba akan janji bapa hamba itu telah kabul lah. Tapi hamba minta satu janji pada bapa hamba. Maka sembah Demang Lebar Daun, janji yang mana itu tuanku? Maka titah Sang Supraba, hendaklah pada akhir zaman kelak, anak cucu bapa jangan derhaka dan ruap pada anak cucu hamba jikalau ia zalim dan jahat pekertinya. Maknanya kita kata tadi, Demang Lebar Daun minta janji, raja janganlah menista atau menzalimi rakyat. Kemudian sebagai balasan, raja minta rakyat berjanji jangan derhaka kepada raja. Okey. Kemudian ada sambungan dia. Maka sembah Demang Lebar Daun, baiklah tuanku, tetapi jikalau anak buah tuanku dahulu mengubahkan dia, anak cucu patik pun mengubahkan dia. Maknanya janji itu berjalan, tetapi jika salah satu daripada pihak itu pecah kepada amanah, pecah kepada persetiaan atau janji, mungkiat janjilah bahasanya, maka berubahlah syarat-syaratnya. Kan? Jadi ini kita kata seni ketatanegaraan Melayu atau adat istiadat Melayu dalam bernegara dan juga bernegeri pada masa dulu. Okey, maka titah Sang Supraba, baiklah kabullah hamba akan wa'ad itu. Jadi maksudnya ini antara lain yang disebut adat istiadat Melayu yang kita kata hari ini berkesinambungan. Walaupun kita kata seorang raja itu telah menjadi raja berperlembagaan dan rakyat telah juga mengamalkan sistem demokrasi berdewan undangan negeri, tapi maknanya kita kata apa yang disebut dalam adat ini berterusan. Ya, di mana kita kata akhirnya kedua pihak ni menghendaki satu perkara yang dapat dirumuskan kepada satu perkataan namanya adil. Ya, hendaklah raja itu adil kepada rakyatnya dan hendaklah rakyat juga adil menjalankan tanggungjawabnya terhadap raja. Kan? Jadi kita kata ini antara lain sedikit perkongsian tentang adat, dan sebenarnya ada kata banyak lagi lah. Tapi kita nak beri peluang kepada tetamu-tetamu kita. Okey, balik kepada Dr. Muhammad Faizal. Okey, kalau kita nak memahami naungan Diraja Wangsa Jamaludin Perlis, konsep naungan ni juga merupakan satu mekanisme untuk menstabilkan negeri serta mekanisme untuk mewujudkan semak dan imbang atau dengan izin check and balance. Jadi bagaimanakah kita nak faham perkara ni
dan tidak menyalahfahaminya sebagai campur tangan dalam proses demokrasi. Saya persilakan Dr. Muhammad Faizal. Okey, terima kasih lagi sekali kepada Dr. Azman. Ya. Okey, dua perkataan yang saya dapat tangkap tadi, iaitu yang pertama tentang campur tangan Ya. dan yang kedua tentang naungan. Ya. Okey, bunyi hampir sama, campur tangan dan juga naungan. So kalau campur tangan ni dia lebih kepada memaksa kehendak politik lah. So Ya. ini kita panggil sebagai campur tangan. Tapi berbeza dengan naungan, iaitu dia nak memastikan supaya proses itu berjalan secara sah dan juga beradab. Okey, ini yang berlaku dalam konteks negeri kita lah. Okey, dan juga dalam peristiwa konflik baru-baru ini. Okey, sebab apa? Sebab raja ini dalam konteks naungan, dia bertindak sebagai pengimbang kepada politik kepartian. Dan kalau kita tengok politik kepartian ni, kitaran jangka hayat dia tu sangat pendek. Ya. Sangat pendek sebab apa? Saya kata bila 5 tahun sekali tu kita adakan pilihan raya dan kitaran itu berubah. Maksudnya kalau individu yang sebelum ni dia memerintah dan sebagainya, dan selepas itu mungkin next pilihan rayanya dia bukan orang yang sama lagi. So bagi saya kitaran politik tu dia sangat pendek lah. Okey, Ya. ini nak jika nak dibandingkan dengan institusi raja berperlembagaan kita, dia melangkaui kitaran tersebut. Sebab apa? Datang mai pilah siapa pun pemimpin dan Ya. sebagainya, dan kalau kita tengok tiba satu masa pemimpin itu akan berundur dengan sendirinya dan berakhir lah. Tapi ini berbeza juga, sangat berbeza lah dengan institusi raja negeri Perlis. Okey, yang mana walaupun berapa kali dah pilihan raya kita diadakan, institusi raja kita dijamin sampai bila-bila pun akan kekal lah. Maksudnya dia akan kekal tu, politik berubah macam mana pun institusi raja tetap ada. Sebab apa? Tetap ada dia ni sebagai kita tengok balik kepada peranan dia sendirilah. Yang pertama sebagai penimbang tara, dan penimbang tara ni dalam mana kita nak guna fungsi penimbang tara ni apabila kebuntuan tu wujud. Kebuntuan tu wujud bagaimana? Inilah yang berlaku pada bulan Disember yang lalu. Ya. Sebab apa kita buntu? Maksud kita buntu, PAS pun dah majoriti dia tak dominan. Sebelum ni 9 tinggal 6. Sebab apa? 3 tu telah dilucutkan jawatan, dan kita pun tertanya-tanya 3 tu dah dilucutkan tu perlu adakan pilihan raya lagi ke tak? Nak buat pilihan raya yang baru ke macam mana? Dia pun kekal ke macam mana? Ya. Kemudian bersatu pula dia ada 5 kerusi, dia kekal lah. Okey. Kemudian yang satu daripada PKR tu dia sokong 6 ke, dia sokong yang kelima ke? Kalau dia sokong yang kelima tu lagi haru sebab dia jadi 6-6. Ya. Kayaknya ada kerusi tu buntu. Okey, inilah yang dimasukkan konsep naungan tu pula. Sebab apa? Untuk konsep naungan ni untuk menyelesaikan masalah dan juga kebuntuan yang wujud. Ya. Kemudian dia juga sebagai satu berperanan sebagai penenang lah ketika emosi politik tu memuncak. Sebab bila kita tengok bila berlaku krisis politik Perlis ni, bukan hanya rakyat Perlis saja yang mengulas, rakyat negeri lain pun tumpang mengulas. Ya. Dan bila mengulas tu dia banyaklah, ada yang pihak kepada Bersatu, ada yang pihak kepada PAS, kemudian ada pihak yang nak menambah rasa pula. Ada lagi suka tengok lagi PAS dengan Bersatu ni dia tak tenang, dia lagi suka lagi ulas. So maksudnya emosi politik tu dia memuncak. Dan saya rasa kalau sebagai institusi beraja, istana pun tak suka keadaan ini berlaku. Ya. Okey, bila berlaku satu kebuntuan dan juga ketidakstabilan politik, tambah-tambah dalam negeri kita yang kecil ni. Sebab bila kita kata negeri Perlis kecil ni, orang kata apa? Apa yang dibincangkan kat arau tu kat Kangak pun boleh dengar. Okey, dia macam itulah umpama dia. Kemudian institusi beraja ni juga dia sebagai pelindung lah kepada kepentingan negeri dalam jangka masa yang panjang. Ya. Okey, ini dia berbeza lah kalau dalam konteks saya kata tadi kepentingan parti ni macam 5 tahun tu dia berubah dan dia tamat lah. Tapi kalau institusi beraja ni dia bukan nak jaga kepentingan parti, tapi dia nak lebih jaga kepada kepentingan negeri. So ini ya. Dr. Faizal, kalau saya mohon izin mencelah sikit. Boleh. Sikit saja. Boleh. Maksudnya sebagai pelindung, Duli Yang Maha Mulia ni adalah raja di Perlis. Ya, raja dia. Raja dari Perlis. Ya. Sedangkan bila kepentingan parti itu ia mungkin ditentukan oleh orang-orang tertentu, sama ada daripada Kuala Lumpur atau Putrajaya. Ya. Saya persilakan sambung. Ya, betul. Ya. Sebab kalau kita tengok pencaturan politik ni bukan hanya ahli politik di Perlis saja yang mencatur. Ya. Okey, sebab apa? Dia ada lagi peringkat yang lebih tinggi, peringkat pusat lah. Okey, sebab itulah kalau kita tengok apabila berlaku konflik di Perlis ni dan pengurusi Perikatan Nasional pada ketika itu iaitu Tan Sri Muhyiddin pun turun sendiri, datang sendiri ke Perlis dan berjumpa Musyidah Ampas, Datuk Hashim Jassim sendiri, mungkin untuk membincangkanlah tentang konflik yang berlaku, penyelesaian dan sebagainya. Dan inilah yang mencaturkan, maksudnya
perbincangan ini bukannya nak membincangkan tentang kepentingan negeri Perlis, tetapi percaturan politik mereka sendirilah, bagaimana untuk mereka menyelesaikan konflik di antara mereka dan sebagainya. Tapi inilah yang saya kata institusi raja kita kekal. Sebab apa? Saya rasa kalau campur tangan, mungkin raja pun akan turun sekali dalam perbincangan tersebut. Itu kalau kita guna konsep campur tangan. Ya. Tapi dalam konsep naungan, raja membiarkan mereka membincangkan dan menyelesaikan masalahnya, dan akhirnya raja memilih apa yang terbaiklah untuk negeri kita. Okey. Kemudian kalau kita tengok juga, raja ni bersifat sebagai check kepada kuasa dan bukan override kepada mandat rakyat lah. Sebab apa? Sebab kalau raja ni, kalau kita nak tengok, dia nak pastikan mandat tu diterjemahkan secara sah. Ya. Okey. Bila apa maksud diterjemahkan secara sah ni, supaya mandat tu tak dapat tekanan daripada mana-mana pihak luar lah. Okey. Dan kalau kita tengok macam contoh, saya kata tekanan bagaimana, macam contoh 3 DUN daripada PAS apabila dia menarik sokongan kepada Cikgu Syukri, dan akhirnya PAS pusat membuat keputusan iaitu melucutkan keahlian kepada tiga ahli parti. Ini masuk tekanan lah yang diberikan. Maksud kalau tak memihak kepada sini, ini apa akibat daripadanya. Okey. Kemudian kalau kita tengok juga, saya kata check kepada kuasa ni, sebab apa dia penting, iaitu untuk menghasilkan kerajaan yang stabil dan juga berfungsi lah. Ya. Okey. Kalau macam saya cakap tadi, anda katalah kalau tak guna konsep naungan dan raja pun tak ambil apa-apa tindakan, dan macam saya cakap tadi jugalah, saya pasti konflik sampai ke hari ni pun tak akan selesai lah. Ya. Sebab apa? Sebab masing-masing parti politik pun mungkin PAS ada calon dia sendiri, Bersatu ada calon dia sendiri, dan mungkin mereka berbincang bertikai dan sebagainya pun, kita pun tak tahu bila akan tamat. Okey, saya rasa takat situ dulu. Ya, Terima kasih. jadi tak apa. Saya nak balik kepada Dr. Mukris, iaitu sebagai rakyat Perlis yang berajakan Raja Perlis, dan pada masa yang sama juga menjadi pengundi di Perlis. Bagaimanakah misalnya Dr. melihat Raja Perlis berperanan untuk memastikan keharmonian antara cabang-cabang kuasa, baik institusi raja, baik institusi eksekutif ataupun YB ni, kita kata eksekutif bererti Perkhidmatan Awam Negeri, legislatif YB, dan juga kehakiman ini dapat berharmoni tanpa melangkaui peruntukan undang-undang masing-masing. Saya persilakan Dr. Mukris. Okey. Baik. Dia sebenarnya apa yang Dr. Faizal sebut tadi, dia sebenarnya dia dah banyak mempericikan, menjawab. Dia rungkui pula. Dia rungkui dia. Tu dia. Dan saya, ini kelebihan bila kita turn kita kemudian ni, dia kalau dalam di mahkamah pun, kalau ada hakim banyak, dia bersetuju dengan hakim yang sebelum tu. Dia cuma ada benda yang saya rasa ingin, maksudnya saya nak keluar sikit daripada lingkungan perspektif undang-undang tu. Okey. Lebih kepada macam Dazman sebut sebagai pengundi, sebagai orang Perlis sendiri. Ya. Pertama, betul apa yang kita nampak tadi, Tuanku Raja berperanan, dia ada peranan dia yang kita sebut sebagai naungan raja ataupun naungan kerajaan itu. Kerajaan dalam erti kata yang disandarkan kepada institusi raja lah. Okey. Sebab kadang-kadang orang faham kerajaan tu government kan. Ya. Ini kerajaan maksudnya yang disandarkan kepada institusi Ataupun raja. dalam bahasa Inggeris kita katakan kingdom. Ya. Ya. Itu Bukannya maksudnya government. bukan government. Ya. Maksudnya berdasarkan kepada apa yang termaktub dalam perlembagaan. Sebab itu komitmen bila mana istana ataupun raja mengurniakan perlembagaan. Okey. Dia sebenarnya mengiltizamkan diri dia, institusi itu untuk sebagaimana dalam perlembagaan itu. Ya. Dan dari sudut itu, dalam menjalankan fungsinya, kuasanya yang ada, itulah datangnya naungan itu. Betul. Segala keputusan yang dibuat, pertimbangan yang dibuat, semuanya dia punya objektif utama dia adalah itu. Ya. Memastikan kelangsungan apa yang termaktub dalam, yang dijanjikan dalam perlembagaan itu. Ya. Dijanjikan sebagai memberi kuasa kepada rakyat, ketua agama, melindungi hak-hak, itu semua kita percaya dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang dibuat. Okey. Jadi
itulah termasuk tadi. Dan cuma saya ingin sentuh juga tentang dua benda. Yang pertama, saya ni sebab saya selalu sebut, saya sentiasa melihat, kita kena sentiasa sebut bahawa kita Malaysia ini Ya, sebuah negara persekutuan. betul. So bunyi dia, saya ni sangat pro kepada federalism. Ya, Kepahaman bahawa setiap negeri yang membentuk federal itu dia ada kedaulatan dia sendiri, Ya. dia ada kuasa dia sendiri. Ada benda yang of course yang ditentukan oleh perlembagaan, dan yang selebihnya adalah untuk negeri itu sendiri. ya, Dan bila kita tengok dari sudut ini, macam Dr. Azman sebut tadi, raja atau istana fungsinya di situ sebab kita dalam sistem negara kita ini, okey. parti-parti politik semuanya bersifat nasional kecuali Betul. di Sarawak dan Sabah. Betul. Jadi agenda dia sentiasa agenda nasional. Okey. Dan pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh parti itu sentiasa atas menjaga kemaslahatan ataupun kepentingan nasional. Ya, Dia tak fikir sangat, dia tak letak pun tentang kepentingan negeri dan masyarakat negeri itu sebagai kepentingan parti dia. Ya. Sebab parti dia adalah parti nasional. ya, Jadi di situ kadang-kala kita lihat bukan saja dalam konteks Perlis, tapi dalam negara kita tengok ada keputusan yang dibuat oleh parti peringkat negeri, dia sebenarnya adalah keputusan yang dibuat di peringkat nasional. betul. Jadi di situ saya rasa perlu ada naungan yang disebutkan tadi, atau ada pihak, ada institusi yang juga tengok, cek balik apakah betul keputusan yang dibuat oleh parti nasional ini Ya. betul menjaga kepentingan negeri itu. Ya. Jadi kalau macam di Sarawak, mereka ada parti yang menjaga kepentingan dia. Ya. Sabah pun begitu. Tapi Memang kalau hatu dah. Ya, Ya. kalau kita di Semenanjung tak ada. Betul. Jadi adakah apa keputusan yang dibuat oleh parti peringkat negeri yang mana dia punya center dia adalah nasional, itu kepimpinan tertinggi dia adalah nasional, itu Ya. menjaga kemaslahatan masyarakat negeri, terutama dalam konteks Perlis lah. Ya. Jadi di situ masuknya peranan institusi raja yang menjaga kedaulatan negeri itu dan juga hak-hak negeri itu. Betul. Hak-hak anak tempatan, hak-hak kebudayaan tempatan, hak-hak yang seterusnya. Itu yang pertama. Perlunya dilihat dari sudut itu. Ya. Ada pihak yang above politik, Betul. yang melihat kepada keperluan itu. Ini cukup penting dalam sebuah negara federal agar kita tidak tertelan dengan kepentingan nasional itu sentiasa dianggap kepentingan utama. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam tadi ada juga Dr. Faizal sebut, bagaimana kuasa ataupun peranan istana raja itu menenangkan, memastikan pihak-pihak tidak over politicking. Dia Ya. tak terlampau berpolitik. Ya. Sehingga yang merananya siapa? Rakyat. Ya. Kan? Hak ni nak jaga parti dia, dia punya koalisi dia. Ya. Dalam sama geng pula ini ada tak kena juga. Ya. Kalau tidak ada pihak yang ada yang boleh check balik, Ya. silap-silap kita tak ada kerajaan bertahun. Kita Ya. tak boleh nak membentuk kerajaan bertahun sebab nak tunggu mereka ni berbaik balik macam mana. Ya. Kan? Pada masa yang sama. Jadi ini berlaku di island misalnya, di Northern Ireland, lebih 2 tahun 3 tahun tak ada kerajaan. Betul. Bayangkan. Jadi Cuma ada perkhidmatan awam saja. ada perkhidmatan awam sahaja. Mungkin kalau saya nak kata mencelah, adakah dalam perspektif ini Dulu Yang Maha Mulia Tuanku ni macam jadi referee? Dia boleh dalam sudut Ya. kita. Silakan doktor. Dia kalau dalam dia istilah dia empire kan kalau dia maksudnya dalam keadaan situasi tertentu dia kena step in. Betul. Dia kena pastikan pihak-pihak boleh bekerja balik, ni balik. Jadi ini yang berlaku saya kira, dan disebabkan oleh institusi raja yang above politik ini, yang sepatutnya yang tidak dia boleh meleraikan sebab dia neutral. Ya. Dan inilah juga membantu memastikan kalau pihak macam contohnya kita ada penjawat awam dan sebagainya, dia kena ada yang above politik itu. Ya. Kerana ini akan jadi yang boleh, macam balik pada soalan tadi, boleh mengharmonikan ini. Ya. Dia tidaklah nanti dia sentiasa dilihat bahawa semua orang
mengambil keputusan atas menjaga kepentingan politik. Ya, Jadi kena ada itu, rakyat tertunggu-tunggu itu sebab betul. kadang tak semua orang berminat, maksudnya dia dengan politik, dan ada rakyat biasa yang kata okey, kami nak tahu apa yang agenda parti ini bawa dan kita akan sokong sekiranya baik. Ya, Jadi perlunya itu yang kita kena sentiasa tekankan, parti apa sekalipun dia kena menjaga kemaslahatan kepentingan masyarakat yang memilih dia. ya, Itu apa yang saya nampak lah. baik. Mungkin di luar sikit daripada kerangka undang-undang yang secara rigid, tapi saya percaya masih dalam, sebab perlembagaan itu sendiri dia luas, dia punya skop dia, dan Ya, kalau kita tengok juga, kalau dia cerminan kepada masyarakat itu sendiri juga. betul. Dan kalau kita tengok macam dulu ada satu perhakiman oleh Raja Azlan Shah, hakim kemudiannya Sultan Perak ketika itu, Ya, dia kata constitution ni dia a living thing. ya, Dia benda yang hidup betul. dan dia mesti ditafsirkan secara less rigidity. Kenapa? Ya, Kerana dia mengambil kira, meraihkan keperluan dan konteks masyarakat ketika ya, itu. Jadi saya rasa dari sudut itu mungkin pentingnya ada satu institusi yang sentiasa above politik. ya. Ya. Itulah institusi raja kita. Ya. Tak apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kata malam ini kita sudah berada pada satu persimpangan di mana kita ni mula nak melabuhkan sauh dah, dan kita sampai kepada satu segmen, namanya segmen kita kata kelaku perleh, sekaligus mungkin kita boleh kata rumusan kepada episod ini. Dan saya akan persilakan dua-dua orang ahli panel, dua-dua orang tetamu, dua-dua orang kita kata akademia kita ni untuk memberikan nasihat mereka sekaligus rumusan kepada episod ini. Jadi apakah nasihat doktor-doktor berdua kepada rakyat Perlis tentang bagaimana malam ni, contohnya sebuah wacana awam tentang institusi raja dan institusi Dewan Negeri DUN dapat diperkasakan secara berfakta, beradab dan tidak terjerumus dalam polemik 3R, royalty, religion dan race. Jadi saya persilakan, siapa dulu ni? Dr. Faizal ke Dr. Mukris dulu? Balik kepada asal Dr. Faizal lah. Okey. Okey. Terima kasih Dr. Azman. Ya. Okey. Apa yang berlaku tentang konflik politik Perlis ni, saya suka melihat dari satu aspek di sebalik apa yang berlaku. Ya. Apabila saya cakap di sebalik apa yang berlaku tu, saya melihat bahawa terutama di media sosial dan sebagainya, terutama golongan-golongan muda lah, okey, menunjukkan satu trend bahawa kadar literasi politik juga pemahaman mereka tentang perlembagaan, terutama perlembagaan negeri Perlis dan sebagainya, masih lagi rendah. Yeah. Sebab apa saya kata rendah? Saya pun kadang-kadang rajin juga spend masa dekat Facebook baca komen-komen dan sebagainya. Apabila kita masih tertanya lagi siapa calon menteri besar dan sebagainya, dan kemudian timbullah beberapa nama seperti Dr. Mazhar dan sebagainya perlu diangkat sebagai menteri besar, kemudian Datuk Seri Chahidam Kasim dan sebagainya. Kadang-kadang saya jadi terkejut. Sebab apa terkejut? Dan kalau kita tengok, saya kata kadar literasi politik tu masih lagi rendah. Sebab apa? Sebab ialah kalau Dr. Mazhar memanglah mungkin atas kapasiti dia, profil dan sebagainya, orang rasa bagus dan sebagainya. Mungkin betul, tapi untuk melayakkan beliau diangkat sebagai menteri besar tu, bagi saya tak boleh lah. Sebab apa? Yang pertama, dia bukannya ahli Dewan Undangan Negeri. Ya. Okey, so itu memang dah disqualify dah. Okey, Ya. itu. Kemudian Datuk Seri Chahidam Kasim juga turut diangkat sebagai calon menteri besar Perlis. Kita kena faham, untuk menjadi seorang menteri besar Perlis, dia mesti dah merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Perlis juga. Okey, Menteri Datuk Seri Chahidam Kasim itu merupakan ahli parlimen. So ahli parlimen kalau dia tak bertanding sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Perlis, so secara langsung dia pun dah disqualify juga. Kalau nak lantik dia mesti dah tunggu PRU 16 nanti dan bertanding kerusi DUN, barulah boleh dilantik sebagai menteri besar yang Perlis. Menteri besar Perlis. Okey, itu tentang literasi politik dan juga literasi tentang perlembagaan lah. Okey, itu satu perkara. Kemudian tentang kadar dan juga tahap kita berpolitik tu, bagi pendapat saya berpada lah, dalam sama ada kita memberi komen dan juga pandangan. Sebab apa?
kadang-kadang kita memberi komen yang berlebihan tu, balik-balik buruk tu nampaknya pada kita. Ya. Okey, kita pun memang krisis ni tak pernah berlaku lagi dalam konteks negeri kita. Tapi kalau kita nak ambil aspek positif tu, saya rasa kita kena tengok dari aspek positif lah. Kalau kita nak cakap aspek negatif tu banyak. Tapi kita tengok hikmah di sebalik apa yang berlaku tu, itu yang kita ambil. Sebab apa bagi saya lah, hikmah yang saya nak cakap macam contoh lah. Ya. Kalau markah untuk Cikgu Syukri selaku Menteri Besar, kita letak 100. Ya. Tapi kita sebagai rakyat ni mengharapkan bila lantik yang baru tu, skor dia at least mestilah 100 ke atas. Ya. So kita tak maulah macam contoh yang sebelum ni 100, tiba-tiba yang lantik ni 75% je skor dia. Ya. So kita mengharapkan apabila dilantik sebagai Menteri Besar yang baru, harapan kita lah dan juga sandaran kita supaya Menteri Besar yang baru tu mestilah orang kata prestasi dia lah, juga pencapaian dia tu mestilah lagi atas daripada Menteri Besar yang sebelum ni. Dan juga lagi satu, rakyat tu mendapat manfaat lah, sama ada dalam bentuk dasar dan sebagainya lah. Itu yang saya harapkan lah. Kemudian harapan saya yang paling besar, anda katalah ada legasi daripada Cikgu Syukri yang sebelum ni kita kata bagus lah untuk kebaikan dan juga kesetaraan serta pembangunan di Perlis ni, saya harap diteruskan lah. Ya. Okey, janganlah apabila kita naik dan dia ni kita tak suka, yang mana yang baik ke yang buruk kita tolak semua dan kita nak buat baru. So benda ni seharusnya menjejaskan lah perancangan dan juga pembangunan kepada negeri kita. Itu yang saya amat titik beratkan lah. Ya, jadi itu daripada Dr. Muhammad Faizal. Daripada Dr. Tak ada Muhammad lah, Dr. Mukris saja. Dr. Ya. Mukris Makruh, saya persilakan. Terima kasih. Sedikit sahaja penambahan daripada apa yang dinyatakan oleh Dr. Faizal. Okey. Secara umumnya saya percaya apa yang berlaku, dia adalah peluang untuk kita memandaikan masyarakat Ya. dengan bagaimana tentang struktur politik kita, perlembagaan kita, peranan istana dan seterusnya semualah. Dan kita juga kena faham demokrasi ni pun dia sentiasa evolve, dia sentiasa berbeza, dia sentiasa membangun dalam dia mengikut konteks dan sebagainya. Dan itu memerlukan kreativiti lah. Ini of course orang politik kita pandailah dalam bab ini. Ya. Cuma dalam dia menjalankan peranan mereka itu, saya fikir kena juga kita sentiasa memikirkan orang yang mengundi kita. Ya. Sentiasa kembali balik tanya, cek balik, okey, hampa pilih aku 3 tahun lepas, 2 tahun lepas. Ni aku nak lompat ke, aku nak berhenti ke, apa pandangan? Cuba tanya balik. Maksudnya memang ada term 5 tahun. Tapi kita ni sentiasa mandat kita, legitimasi kita, keabsahan kita adalah daripada rakyat. Betul. Dan saya percaya rakyat pun tak mau. Orang Perlis ni baik-baik. Ya. Dia bukannya suka sangat nak berkelai lama-lama. Ya. Dia kalau boleh tu kita kan ingat dalam keadaan orang tengah cerita Perlis ni tempat orang mai bercuti dan sebagainya, tiba jadi benda yang nampak macam tak begitu enak lah kan. Ya. Jadi saya rasa orang pun fikir banyak kali lah juga tentang tu. Dan seterusnya kepada pemimpin. Ya. Sama ada pemimpin politik, pemimpin masyarakat. Sebagaimana saya sebut awal tadi, institusi istana dia above politik. Dan sekiranya anda ada posisi tertentu, sama ada sebagai pemimpin politik dan sebagainya, cuba elakkan untuk menarik institusi istana untuk justify tindakan politik anda. Ya. Juga orang, walaupun dia bukan pemimpin politik, cuba jangan menjadi jurucakap kepada istana sekiranya anda bukan suara rasmi istana. Ya. Bukan apa? Kerana anda akan menarik istana, menarik Siti Raja ke satu sudut yang membuka kepada kecaman orang ramai. Ya. Dan pastinya istana dia takkan menjawab lah. Ya. Kan? Itu bukan cara Sifat. kita, sikap ataupun kita kata standard istana lah untuk nak menjawab mana-mana kan di media kan. Jadi tak perlu anda kata kan tindakan kami lalu dikaitkan dengan istana. Tak perlu kepada situ. Sebab sekiranya kita mula menarik istana menjadi berpolitik,
nanti dia akan ganggu kita punya ekosistem yang saya sebut awal tadi lah. Ya. Sepatutnya istana above politik, tugasnya menenang, menjaga kestabilan, menjadi pengadil, referee. Ya. Kalau kita duk kaitkan nak tarik juga istana, nak justify kata-kata kita, Ya. nak justify tindakan kita, kan kata istana yang buat tu, istana yang ni. Jangan. Ya. Saya kata itu bahaya kerana dia menggugat kepada ekosistem kita itu yang berteraskan kepada perlembagaan kita. Ya. Ya, di mana raja mesti jadi referee. Ya. Kalau kita duk tarik juga, nanti tercalar di situ dan nanti kat media sosial dengan itulah terjebaknya dengan 3R dan sebagainya. Ya. Sebab kita dah pemimpin politik, pemain-pemain politik dan juga pemimpin masyarakat ni dah tarik istana ke lembah untuk dikecam beramai-ramai. Ya. Itu bahayanya. So saya kata berhati-hatilah untuk Ya. orang politik, untuk pemimpin masyarakat, orang yang ada kedudukan dalam jabatan kerajaan, cubalah untuk tidak membawa nuansa yang menunjukkan bahawa istana itu ada peranan dalam politik kepartian. Jangan. Ya. Ya. Okey, jadi tak apa. Jadi sedikit daripada saya ni adalah sebab sebenarnya kalau kita ulas kata-kata ataupun pesanan ahli-ahli panel kita ni memang sangat kita kata mendalam, sebab itulah antara suara hati kita lah sebagai rakyat, sebagai anak-anak jati Perlis dan juga sebagai pengundi juga bagi kita Perlis dan rakyat dulu yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Daripada saya adalah kepada yang telah berkhidmat, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih di atas segala bakti. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, insya-Allah dengan izin Allah, mana tahu kita dapat membuat kemunculan semula ataupun comeback. Bagi yang baru pula yang telah diperkenankan sebagai kerajaan, sebagai MB, sebagai apa, maka sudah pasti apa yang disebut adalah orang semua mengharapkan bahawa pencapaian itu hendaklah lebih baik daripada yang digantikan. Kan, sebab kalau tidak tu maknanya kita kata tak payahlah teruk-teruk melalui pelbagai proses dan sebagainya untuk mengganti. Demikian juga disebutkan tadi itu adalah pada kata malam ini sebenarnya kita cuba untuk membentangkan ilmu, untuk memandaikan rakyat Perlis, memandaikan bangsa Perlis. Kita kata bahawa krisis Menteri Besar Perlis atau politik boleh berlalu, tapi kefahaman menerusi ilmu rakyat terhadap adat, undang-undang dan demokrasi, sebenarnya itulah akan menentukan masa depan negeri Perlis. Terima kasih kerana bersama kami dalam wacana yang berfakta, beradab dan berperlembagaan dalam podcast ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan kita Dr. Muhammad Faizal Abdul Muttalib dan juga Dr. Mukri Makrus di atas perkongsian ilmu yang diberikan, kepada ibu kandung kita Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis yang telah membantu kita dengan segala macam cara, kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar, para pembaca yang sentiasa memberikan perhatian kepada kita. Tak dilupakan kepada rakan-rakan teknikal kita dalam Suara Sunnah Channel, saudara Huzaifah, Afiq dan Adrian yang telah menyokong kita. Salah sila Perlis mohon berundur terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak.